tak awak perasan benda ini? Satu jalan penuh dengan workshop. Satu kawasan ada 3-4 klinik. Satu kawasan semua workshop kereta. Bila kita tengok kedai-kedai ini, soalan pertama yang awak mungkin ada adalah, kenapa owner-owner ini nak buka sebelah menyebelah pesaing? Tak takut ke customer kena curi? Sebab mengikut naluri, persaingan adalah sesuatu yang patut dielakkan at least dalam dunia bisnes. Tapi yang peliknya, dalam dunia sebenar, banyak bisnes buat benda yang bertentangan dengan naluri. Mereka bukan lari daripada pesaing. Mereka sering berkelompok dekat-dekat sehinggakan kadang-kadang kedai yang jual benda sama boleh buka sebelah menyebelah. Fenomena ini sebenarnya boleh dijelaskan. Cuba bayangkan seketika satu pantai yang panjang. Dan di pantai ini ada dua penjual aiskrim yang menjual aiskrim yang sama pada harga yang sama. Mengikut logik, untuk meliputi kawasan yang paling luas, Adam dan Faiz patut mengasingkan diri macam ini. Adam duduk di tengah kawasan kiri. Faiz duduk di tengah kawasan kanan. Dengan posisi macam ini, customer di sebelah kiri tak perlu jalan terlalu jauh untuk membeli aiskrim mereka. Orang di sebelah kanan pun tak perlu jalan terlalu jauh. Setiap penjual dapat lebih kurang separuh customer. Dan jarak berjalan untuk semua orang menjadi lebih pendek. Dari sudut pandangan customer, ini nampak seperti susunan yang terbaik. Tapi kita ada satu masalah. Masalahnya, Adam dan Faiz tidak buka bisnes untuk memberi kesenangan kepada customer. Mereka sedang cuba memaksimumkan jualan aiskrim mereka sendiri. Apa akan terjadi sekiranya terdapat lebih customer di belah kawasan Faiz? Adam mungkin terfikir, alamak, kawasan saya tak cukup customer. Kalau saya bergerak sikit ke tengah, apa akan terjadi? Customer di sebelah kiri dia masih akan beli daripada dia sebab dia masih paling dekat. Tapi dia juga mungkin boleh curi sedikit customer yang sebelum ini lebih dekat kepada Faiz. Jadi Adam pun bergeraklah sedikit ke tengah. Bila Faiz nampak apa yang dilakukan oleh Adam, takkan dia nak biar bisnesnya dicuri. Dia pun akan buat benda yang sama dan bergerak sikit ke tengah. Sebab logiknya juga sama dengan Adam. Customer di sebelah kanan masih akan beli daripada dia sebab dia masih paling dekat. Tetapi dia juga berpeluang untuk mencuri sedikit customer Adam. Setiap orang cuba pertahankan market share sendiri sambil curi sedikit kawasan lawan. Sampailah akhirnya kedua-dua Adam dan Faiz buka kedai mereka sebelah menyebelah di tengah pantai. Dan ini bahagian yang menarik. Dari sudut pandangan customer, ini bukan susunan terbaik kerana orang di hujung kiri dan hujung kanan sekarang kena berjalan lebih jauh. Tapi dari sudut pandangan Adam dan Faiz, berkelompok di lokasi tengah adalah keputusan yang paling stabil. Ini dikenali sebagai Hotellings Model. Dan walaupun penjelasan ini nampak sangat simple, ia menunjukkan satu benda penting. Bila terdapat persaingan, bisnes tak semestinya memilih lokasi yang paling selesa untuk customer. Mereka memilih lokasi yang paling strategik untuk mendapatkan customer. Dan selalunya, lokasi strategik itu ialah tempat di mana customernya paling banyak. Dan di situlah semua peniaga akan berkelompok. Tapi sudah tentu Hotellings Model tak cukup untuk menjelaskan dunia sebenar. Ia ada satu kelemahan besar. Ia menganggap bahawa customer akan sentiasa pergi ke kedai yang paling dekat. Tapi kita tahu dalam realiti itu tak benar. Malah, seringkali bila kita mahu beli sesuatu, kita akan pergi jauh-jauh kepada sesuatu kawasan yang famous untuk produk tersebut. Dan di sinilah sebab kedua dan ketiga kenapa bisnes berkelompok wujud. Kali ini sebabnya datang bukan daripada peniaga, ia datang daripada kita. Dan ia melibatkan dua tingkah laku, search cost dan comparison shopping. Cuba awak fikir balik, bilakah kali terakhir awak beli sesuatu yang mahal, contohnya macam kereta, perabot emas, adakah awak pergi ke kedai pertama yang awak jumpa dan terus beli? Tak, betul tak? Awak akan tengok pilihan, awak nak compare harga, awak nak pastikan awak tak kena tipu. Dan untuk buat semua itu, ada kos yang awak sebagai customer perlu tanggung, walaupun awak tak sedar. Yang pertama, search cost. Ia bukan tentang duit, ia tentang masa, tenaga dan ketidakpastian yang awak kena hadapi sebelum awak boleh buat keputusan dengan yakin. Semakin tinggi search cost, semakin kurang keinginan awak untuk membuat sebarang keputusan pembelian. Bayangkan komputer awak baru saja rosak
dan awak perlu beli komputer baru secepat mungkin. Tapi awak tak tahu mana kedai yang bagus, harga apa yang berpatutan, atau sama ada orang akan cuba tipu awak atau tak. Jadi awak kena baca Google, baca review, tanya kawan, pandu ke area tu untuk tengok sendiri. Semua tu ada kos. Dan awak mungkin menangguhkan keputusan untuk beli komputer awak walaupun awak tahu ia perlu dibuat semata-mata sebab prosesnya rasa leceh. Tapi sekarang bayangkan ada satu kawasan di mana semua kedai komputer ada. Contohnya Plaza Loyat. Dengan wujudnya kawasan itu, search cost akan jatuh mendadak. Dan ini mungkin menggerakkan hati awak untuk akhirnya pergi membeli komputer awak. Yang kedua, comparison shopping. Bila awak dah sampai di Loyat, tingkah laku awak pun akan berubah. Awak boleh banding harga, banding promotion, banding stok. Tak perlu fikir susah-susah. Kalau satu kedai tak ada, awak boleh pergi kedai yang lain. Awak datang dengan keyakinan bahawa apa yang awak nak pasti ada di situ. Jadi kita ada dua tingkah laku yang berbeza, tapi kedua-duanya menghala ke kesimpulan yang sama. Search cost menjelaskan kenapa customer lebih mudah membuat keputusan bila semua pilihan ada di satu tempat. Comparison shopping menjelaskan kenapa customer sengaja mencari tempat yang ada banyak pilihan. Bila kita gabungkan kedua-dua sebab ini dengan Hotelink's model tadi, kita dapat gambaran yang lebih lengkap. Sungguh pun ia agak bertentangan dengan intuisi, iaitu peniaga yang berkelompok akan berdepan dengan persaingan yang lebih sengit dan persaingan memang akan menekan keuntungan. Tapi persaingan itu jugalah yang menjadi daya tarikan kepada pelanggan dan sudah tentu ada pelanggan lebih baik daripada tak ada langsung. Jadi, sekarang kita faham kenapa clustering boleh membantu bisnes. Dan mungkin awak tengah berfikir, okey, lepas ni nak buka bisnes, buka je lah dekat kawasan yang dah ada banyak kedai sama. Tapi ia tidak semudah itu. Clustering hanya berfungsi untuk satu jenis produk tertentu. Ahli ekonomi panggil search goods, iaitu barang atau perkhidmatan yang orang nak compare sebelum beli. Contohnya kereta, elektronik, perabot emas dan sebagainya. Untuk benda-benda ini, orang memang sengaja mencari kawasan yang ada banyak pilihan. Dan clustering berfungsi kerana semua pembeli datang ke kawasan itu datang dengan niat membeli yang sama. Tapi ada satu lagi jenis produk yang dipanggil convenience good. Seperti namanya, ia adalah barang yang orang nak cepat, nak senang, nak dekat. Contohnya susu, ubat, makanan tengah hari. Untuk benda-benda ni, pembeli tak datang untuk compare. Mereka datang biasanya sebab ia adalah pilihan yang lebih mudah. Kalau awak tengah lapar, takkanlah awak nak pandu 1 jam ke restoran kegemaran awak semata-mata nak makan. Betul tak? Maka untuk bisnes jenis ini, kedai yang paling dekat biasanya menang. Bukan kawasan yang paling banyak pilihan. Jadi kalau awak nak buka kedai runcit atau klinik atau kedai makanan di kawasan perumahan, sungguh pun ia di kawasan terpencil, ia tak semestinya menjadi kelemahan. Ia boleh menjadi kelebihan. So katakan sekarang awak bercadang nak buka kedai runcit. Awak mungkin sedang berfikir, berdasarkan apa yang saya tahu sekarang, baik saya cari je kawasan yang convenient, yang tak ada pesaing dan kuasai kawasan itu seorang diri. Dan sekali lagi, ia tak semudah itu. Untuk bisnes yang ingin buka bersendirian, awak perlu ada sebab yang sangat kuat untuk customer tetap datang. Sama ada awak memang sangat dekat dengan mereka, contohnya kedai runcit di bawah apartmen atau kedai makan dekat pejabat, atau benda yang awak jual memang cukup unik sampai orang sanggup cari awak. Contohnya restoran awak terkenal, specialist service atau produk yang susah untuk dapat di tempat lain. Atau customer itu memang sudah terperangkap di kawasan itu, contohnya di kantin sekolah, kedai kat dalam hospital atau kedai di stesen minyak. Dalam situasi macam ini, bisnes bersendirian boleh menjadi kelebihan. Tapi di luar keadaan itu, bisnes bersendirian mungkin menjadi perangkap. Bayangkan awak buka kedai makanan Melayu di kawasan restoran Cina. Awak mungkin fikir, saya tak ada pesaing. Tapi awak juga tak ada trafik. Sebab biasanya orang Melayu tak makan dekat kawasan makanan orang Cina. Sungguh pun kedai awak unik, masakan awak sedap, harga dia berpatutan. Tapi kalau tak ada orang tahu awak wujud dan tak ada sebab untuk datang ke kawasan itu, semua kelebihan itu menjadi sia-sia. Dan di sinilah kita sampai kepada jawapan sebenar.
Kenapa kedai yang sama suka buka sebelah menyebelah? Bukan sebab mereka tak tahu tentang persaingan. Mereka tahu. Bukan sebab mereka tak takut customer kena curi. Mereka takut. Tapi mereka faham satu benda yang tak semua orang sedar. Musuh terbesar sebuah bisnes bukan persaingan yang duduk di sebelah. Musuh terbesar adalah customer yang langsung tak datang. Persaingan menekan margin, tapi kawasan yang sunyi, tiada trafik, tiada reputasi, tiada sebab untuk orang datang, itulah yang benar-benar membunuh bisnes. Dan bila awak faham benda ni, awak akan mula nampak dunia bisnes dengan cara yang berbeza. Setiap kali awak nampak deretan kedai yang sama dalam satu kawasan, awak tahu ia bukan kebetulan. Ia adalah strategi. Sekiranya awak mendapati video ini menarik, silalah like dan subscribe. Ia amat bermakna kepada saya. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.